Segalanya akan aku tempuhi, biarpun sejuta duri menikam bisa hatiku, menusuk pilu kalbuku, akan aku teguh berdiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berat langkah menuju Dewan, disambut mesra penuh tertib. Dengan izin Allah ucapan dimulakan, putri bicara penuh adab dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Puteri UMNO. Yang berusaha pengerusi tetap dan timbalan pengerusi tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Naib Presiden UMNO Malaysia, kesayangan rakyat Pahang yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Rosli bin Wan Ismail. Yang bahagia Datuk Nurul Amal binti Muhammad Fauzi, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang dihormati Saudara Siti Sakleha binti Nordin, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Barisan Pegawaian Exco dan Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri, Wakil Majlis Kerja Tertinggi, dan yang saya tidak lupa, yang paling saya sayangi, Ayah Lady Pahang, mantan Ketua Puteri Negeri Pahang yang pertama, Datuk Seri Hajah Shanizah Samsudin. Ketua bahagian saya tu. Dan saya tidak lupa juga Uncle YPM. Para perwakilan Puteri UMNO dari seluruh negeri yang diraikan dan disayangi sekalian. Melangkah yakin membawa harapan, berteras nilai berpaksi budi. Usul dibahas penuh kesantunan demi perkasa suara puteri. Hey ha! Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih diberi ruang dan peluang untuk berhimpun dalam satu medan perjuangan yang cukup bermakna. Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Saudari Nurul Aslina binti Saman, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Pahang, dan sahabat-sahabat saya, Ketua Puteri bahagian seluruh Negeri Pahang yang memberi kepercayaan kepada saya untuk berada di pentas keramai ini bagi mewakili Puteri UMNO Negeri Pahang. Tidak lupa jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Rosli bin Wan Ismail, Naib Presiden UMNO, merangkap pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang yang telah memberi restu dan tidak lekang dalam memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menjadi Ketua Puteri Bahagian. Terima kasih Datuk Seri. Juga tidak dilupakan Ketua UMNO bahagian saya yang hormat Datuk Seri Hajah Shanizah binti Samsudin yang banyak membantu sudi berkongsi ilmu dan memberi tunjuk ajar dalam dunia politik. Terima kasih juga Datuk Seri. Para perwakilan sekalian, saya percaya perhimpunan ini tidak harus kita lihat sebagai sekadar rutin tahunan. Ia adalah cerminan kepada realiti rakyat. Ia adalah denyut nadi wanita muda di luar sana yang sedang berdepan tekanan hidup, cabaran ekonomi, perubahan sosial dan tuntutan masa depan yang semakin mencabar. Izinkan saya tegaskan dari awal,
Organisasi politik yang gagal memahami realiti sosial wanita muda akan ditinggalkan. Tetapi organisasi yang berani berubah, yang sanggup mendengar dan bertindak akan terus diyakini dan akhirnya mendapat kepercayaan rakyat. Dan di sinilah letaknya peranan besar pergerakan Puteri UMNO. Hadirin sekalian, hari ini kesihatan mental bukan lagi isu terpencil. Ia adalah krisis senyap yang sedang melanda negara. Malaysia mengalami masalah kesihatan mental dari golongan belia serta wanita muda mencatat antara kadar tertinggi. Pasca pandemik COVID-19, kes kemurungan, keresahan dan tekanan emosi meningkat dengan ketara, terutamanya dalam kalangan wanita muda, pelajar institusi pengajian tinggi dan ibu muda yang memikul tanggungjawab berganda. Namun realitinya ramai wanita muda takut untuk bersuara, takut dilabel lemah, takut dipandang gagal, takut dihakimi masyarakat. Para perwakilan sekalian, beberapa faktor spesifik dikenal pasti menyumbang kepada tahap kesihatan mental wanita muda seperti ketidakseimbangan hormon, beban double burden, media sosial dan budaya digital, dan kewangan serta akademik. Hadiri yang saya hormati, masalah kesihatan mental tidak berakhir dengan kesedaran semata-mata. Masalah sebenar ialah akses kepada bantuan. Kesihatan mental bukan sekadar ketiadaan penyakit mental, tetapi ia adalah tentang daya tahan kita menghadapi cabaran kehidupan seharian. Wanita muda hari ini berhadapan dengan tekanan yang rencam, bermula daripada jangkaan akademik, tekanan media sosial yang membentuk persepsi badan dengan izin body image, hinggalah kepada cabaran ekonomi dan diskriminasi di tempat kerja. Statistik menunjukkan bahawa kadar keresahan dengan izin anxiety dan kemurukan adalah lebih tinggi di kalangan wanita muda berbanding kelompok lain. Kesihatan mental wanita muda merupakan isu nasional yang memerlukan perhatian menyeluruh dan berterusan. Kerajaan dan agensi berkaitan memainkan peranan penting dalam mendirikan perkhidmatan kesihatan, sokongan sosial, pendidikan dan perlindungan dasar yang holistik. Dengan pendekatan inklusif dan sensitif gender, wanita muda dapat diperkasa untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang, sihat, produktif. Oleh yang demikian, Puteri UMNO seharusnya mendepani perjuangan berkenaan dengan kesihatan mental wanita muda ini dengan cara menggesa pihak kerajaan melaksanakan satu pendekatan strategik sebagai contoh pencegahan awal seperti pendidikan, saringan dan literasi kesihatan mental, rawatan dan sokongan, pengurangan stigma dan akhir sekali pendekatan bersepadu, iaitu kerjasama merentas kementerian dan NGO. Justeru Puteri UMNO perlu memperjuangkan mengarus perdanakan kesihatan mental dalam pendidikan, sokongan psikososial percuma di peringkat komuniti, akhir sekali perkhidmatan kaunseling yang mudah diakses wanita luar bandar. Saya ingin menarik perhatian sidang perwakilan puteri sekalian bahawa di negeri Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang dan Kerajaan Negeri Pahang telah mengambil langkah drastik berkenaan isu ini. Langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Negeri Pahang dalam menangani isu kesihatan mental merangkumi pelbagai inisiatif daripada sokongan komuniti. Mohon celahan. Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO Malaysia.
Petua Pahang dapat Datuk Seri hadir sekali. Baik, terima kasih Datuk yang amat berbahagia Datuk Seri. Baik, pembahas daripada Pahang boleh teruskan. Saya mengalu-alukan Ayahanda yang amat berhormat Presiden UMNO Malaysia. Memandangkan Presiden kita ada di sini, bolehlah kita selit sikit pasal tentang umur 40. Kami semua anak muda di sini saya kena tambah masa sikit boleh? Saya sambung ya. Saya izinkan. Langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Negeri Pahang dalam menangani isu kesihatan mental merangkumi pelbagai inisiatif daripada sokongan komuniti sehinggalah kepada pemantapan fasiliti kesihatan. Memandangkan terdapat peningkatan kes mental yang mendadak, Kerajaan Negeri telah menggiatkan beberapa usaha, di antaranya adalah pemantapan fasiliti dan pusat kesihatan mental masyarakat iaitu Mentari yang bertujuan mengurangkan stigma masyarakat yang sering takut untuk ke hospital psikiatri. Program bersama pemimpin masyarakat, program turun padang bersama pegawai kesihatan untuk mengesah tanda-tanda awal masalah kesihatan mental. Seterusnya, kita di Pahang ada sokongan psikologi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Inilah politik kebajikan sebenar. Politik yang menyentuh jiwa rakyat, bukan sekadar memikat undi. Apabila kita melabur dalam kesihatan mental wanita muda, kita sebenarnya melabur dalam masa depan negara. Wanita yang sihat mentalnya adalah wanita yang produktif, kreatif dan mampu menjadi pemimpin serta ibu yang hebat. Semua ni ibu-ibu kan? Kegagalan kita menyediakan sokongan awal akan mengakibatkan kehilangan potensi modal insan yang sangat besar. Kita melihat realiti di peringkat akar umbi. Minta maaf, hadirin sekalian. Kita melihat realiti di peringkat akar umbi. Banyak cawangan yang tergantung atau mesyuaratnya tertangguh hanya kerana ahli tidak dapat pulang ke kampung akibat komitmen kerja. Jika kita mahu kekal relevan, kita mesti memanfaatkan teknologi. Saya menegaskan bahawa mesyuarat secara dalam talian bukan sahaja memastikan koram mencukupi, malah ia adalah bukti UMNO adalah organisasi yang dinamik dan mesra teknologi. Saya ingin menarik perhatian sidang perwakilan sekalian. Sejarah telah membuktikan mesyuarat cawangan puteri UMNO di era pandemik 19 sangat meriah. Pada ketika itu mesyuarat dijalankan secara online. Di Pahang contohnya, dari keseluruhan 412 cawangan puteri ketika itu, lebih 95% cawangan merekodkan kehadiran mesyuarat melebihi 30 orang ahli. Ini membuktikan bahawa pada dasarnya masih ramai wanita muda berminat untuk bersama UMNO. Namun kekangan masa dan kos menjadi asbab untuk mereka tidak mampu hadir mesyuarat secara fizikal. Jangan kita terlampau rigid dalam pemikiran. Kemudahan dan teknologi berada di depan mata. Tepuk dada tanya selera. Sama ada kita mahu menyaut dan mendukung arus kemajuan dan teknologi ini atau tidak. Sidang perwakilan sekalian, lihatlah hari ini, wanita muda bukan lagi sekadar pemerhati, tetapi mereka adalah pencorak naratif utama di media sosial.
Pahang ngabur. Orang perempuan ni kuat membawang. Tetapi jangan kita alpa. Bawang itulah yang membentuk sentimen keluarga dan akhirnya menentukan hala tuju undi negara. Sidang perwakilan sekalian, jika hari ini wanita muda tidak melihat UMNO memahami tekanan hidup mereka, jika hari ini wanita muda tidak melihat UMNO membela kebajikan keluarga mereka, jika hari ini wanita muda tidak melihat UMNO memperjuangkan masa depan mereka, maka UMNO akan dilihat sebagai parti masa lalu, bukan parti masa hadapan. Rakan-rakan seperjuangan, ayo kita bangkit, kita berdiri. Cukuplah kita menoleh ke belakang dengan rasa hiba. Hari ini kita melangkah ke hadapan dengan wibawa. Biarlah sejarah mencatat saat parti ini diuji. Puteri UMNO lah yang berdiri paling teguh, bersuara paling ikhlas dan bekerja paling keras. Ingatlah, puteri bukan pelengkap kata, bukan bunga hiasan di pentas perjuangan ini. Kita adalah akal yang mengukuhkan parti saat badai melanda. Kita adalah dahan yang memberi teduhan kepada wanita muda yang mencari arah. Obor perjuangan ini tidak akan kita biarkan terpadam. Kita akan pastikan ia terus menyala, lebih terang, lebih kuat. Mentari naik di ufuk timur, api perjuangan terus menyambar. Puteri bangkit, bersatu berani demi wanita bangsa dan negara. Hidup puteri! Hidup wanita muda! Hidup perjuangan! Ini zaman. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahang! Salam sayang dari Puteri Pahang. Sekian, terima kasih.